mengenai kenaikan harga diesel. Yalah sekarang ni sampai ke RM5.52 untuk 1 liter berbanding RM3 lebih kan, sebab RM2 lebih sebelum ni. Jadi kenaikan tu 80%, kenaikan tu berganda dan mendadak berterusan. Dan apakah kaitan dengan kesan kepada rakyat? Yalah kita mana pakai diesel. Kenapa kenaikan diesel ni memberi kesan kepada rakyat? Di Semenanjung, walaupun kebanyakan rakyat kita berbanding dengan Sabah dan Sarawak kerana pembukaan jalan raya dan pembukaan bumi, kebanyakan mereka gunakan kenderaan 4x4 dan diesel. Tetapi di Semenanjung juga, walaupun kebanyakan rakyat kita menggunakan kenderaan petrol, tetapi kesannya juga besar sebenarnya, khususnya kepada industri-industri seperti logistik, nelayan, pertanian dan sebagainya. Maka pastinya apabila harga minyak ini naik, dia akan menyebabkan kos itu naik, termasuk kos pengangkutan, kos pengurusan dan sebagainya. Dan kos ini dia tidak akan diserap oleh peniaga. Apabila peniaga mendapat sesuatu dengan kos yang tinggi, maka dia akan alihkan kos itu kepada pengguna. Akhirnya pengguna yang akan absorb segala kenaikan harga barang. Maka kita perlu berhati-hati. Khususnya kerajaan perlu melihat bagaimana peningkatan harga diesel di Semenanjung ini tidak memberi kesan drastik dan mendadak kepada rakyat, khususnya bagaimana kita nak mengawal kadar kenaikan inflasi ini dan juga kenaikan harga barang ini. Kerana dalam sejarah ini kita tidak pernah lihatlah harga barang tu kalau naik dia akan turun. Harga minyak mungkin akan turun, tapi harga barang ni tidak akan turun. Apabila dia naik secara mendadak dan dia akan memberi kesan yang teramat besar kepada rakyat dan akhirnya boleh mengakibatkan inflasi, pastinya kesan itu adalah kepada rakyat itu sendiri. Mungkin apa yang kerajaan boleh buat? Bagi saya, tindakan kerajaan pastinya kita lihat semula bagaimana khususnya dalam kenaikan harga diesel ataupun subsidi itu, bagaimana kita langkah rasionalisasi itu perlu dikawal dan kita perlu juga melihat kepada kesan dan jangkaan diesel ataupun harga minyak dunia ini. Kita tidak boleh hanya duduk dan menadah tangan. Apabila harga naik, maka kita pun terpaksa kurangkan subsidi, naikkan harga. Apabila harga turun, kita turun. Kita tidak boleh react mengikut sentimen pasaran. Sebuah kerajaan yang bertanggungjawab ni, kita perlu ada plan jangka masa pendek dan juga panjang. Dan juga kerajaan perlu mempunyai ramalan dalam masa terdekat 6 bulan setahun ini, bagaimana agaknya sentimen itu supaya kita bersedia. Kita perlu membuat persediaan lebih awal. Worst case scenario, at least kita tahu kita dah ada plan. Bagaimana kita nak gunakan sumber lain untuk menampung kos yang terpaksa ditanggung. Saya tahu bukan senang. Kalau dulunya kita lihat mereka yang berada di sebelah pembangkang akan menjerit kata kalau setiap kali naik harga minyak kita akan salahkan kerajaan kan, sampai ada retorik kalau kita jadi kerajaan esok kita turun harga minyak. Ini semua retorik politik. Tapi sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, saya rasa kita perlu lihat lebih jauh. Lebih jauh ni bukan dari segi jangka masa sahaja, tetapi pragmatik dalam menghadapi apa jua ketidaktentuan. Bagi saya, kempen seperti mencadangkan ataupun memberi alternatif kepada pengangkutan ataupun kebergantungan bahan api itu juga penting. Bagaimana kita lihat sektor tenaga hijau ini sebenarnya boleh sedikit sebanyak menampung ataupun menggantikan kebergantungan kita kepada sumber minyak ini. So, kerajaan perlu lebih pragmatik. Bagi saya sekarang adalah masa yang terbaik bagaimana kita nak memberi insentif kepada industri tenaga hijau. Bagaimana kita nak memberi insentif menggalakkan orang ramai membeli kenderaan hijau. Kenderaan elektrik ini sebenarnya bukan untuk golongan T20 sahaja. Sepatutnya kenderaan hijau ni perlu lebih banyak lagi kenderaan tenaga elektrik ini yang mampu milik, dan selain itu juga pengangkutan awam yang menggunakan bahan api, bahan sumber tenaga hijau ini. Ini antara jangka masa panjang solusi yang dapat orang kata mengimbangi ketidakstabilan harga pasaran minyak dunia ini. Dan selainnya pastinya saya rasa pakar-pakar ekonomi pastinya lebih arif lah bagaimana kita nak mengimbangi keadaan fiskal negara daripada beban subsidi yang melampau ini. Tentu mereka pun ada formula-formula. Saya tak ada formula, tapi secara realistiknya kita lihat kita boleh mengimbangi dengan mengalihkan kebergantungan sumber bahan api ini kepada sumber tenaga hijau ini.